Semua dah siap Kita nak gerak ni. Ini kenapa kena pakai baju Melayu? Ha? Where we want to going right now? Kan kita nak pergi Rembayung ni. Rembayung ni hari Sabtu Ahad kau nak pakai baju Melayu. Tak adalah wajib tapi KA minta lah kalau boleh pakai baju Melayu. Wih, serius lah kita nak pergi Rembayung? Wih, sedapnya. Dapat makan-makan. Hei, aku nak order siakap tu. Siakap tu sedap tu. Itu Rembayung ada kari tak? Itu kari ayam ada tak? Haiya, Kuma, ini bukan kedai mama. Haiya, ini kedai Rembayung. Kalau Aming punya itu, kalau Aming banyak bagus buat bisnes. I mau belajar lah sama bisnes sama dia. Nanti I nak tolong dia buat itu renovate kedai punya. Mau berjumpa itu kalau Aming punya. Semua suka semua happy Eleman, dah booking belum? Booking. Alamak. Ya kan kita datang makan je, tak payah booking. Alamak, macam mana Aduh Leman, kau ni kan dah cakap untuk reverse je, reverse. Kalau tak reverse tak boleh makan di situ. Aduh, kau ni macam mana nak makan ni kalau tak reverse? Yes. Elok lah tu. Kita duduk rumah. Setakat ikan cakap tu tak payahlah. Bila masa boleh makan. Duduk rumah je senang.